Biasanya tuala buruk akan dibuang atau dijadikan sebagai alas kaki, termasuk mungkin sebagai kain mengelap. Namun, bagi Ibrahim Ismail, beliau menggunakan kreativitinya untuk menghasilkan pasu bunga yang unik dan menarik perhatian dengan menggunakan tuala buruk sebagai bahan utama. Pasu bunga tuala, satu ungkapan yang mungkin pelik, namun itulah produk unik dihasilkan Ibrahim. Katanya, bagi menghasilkan pasu bunga bersaiz sederhana yang sesuai untuk tanaman pokok hiasan, beliau menggunakan sehelai tuala berukuran 137 cm panjang dan 100 cm lebar. Okay, untuk membuatnya, semen dibancuh sebati, kemudian celupkan tuala, hingga penuh. Akan di atas pot yang perlu diingatkan, pot mestilah disapu dengan minyak. Antara pasu-pasu yang dah siap, yang mengambil masa lebih kurang 4 hari untuk disiapkan. Idea pada asalnya dapat member yang bagi tahu. Dia ada ternampak dari FB, kemudian dia bagi tahu, bro, kenapa tak cuba buat dengan tuala, sebab bro minat pada pokok-pokok. Kemudian saya cuba mencari dalam Google. Dari Google tu saya cuba buat. First tak menjadi. Sudah ada yang dijual, kebanyakannya dari kawan-kawan lah yang meminta tolong buat.